Mana satu yang lagi berbaloi, renew service atau trade in produk baru? Okey, jom saya share pengiraan dia. Contoh kalau sebelum ni korang guna model Will.i.am 2, kos untuk renew service adalah RM691, 20% untuk 1 tahun. Korang akan dapat servis setiap 2 bulan dan warranty pun akan extend untuk tempoh 1 tahun tu. So kalau kita bahagi dengan 12 bulan, sebulan korang kena bayar RM57.60. Cuma untuk renew service membership ni, korang kena bayar lump sum, tak boleh bayar ansuran. Kalau korang plan nak trade in pula, kita dah tak ada model Will.i.am 2. Sebab sekarang dah ada version baru yang lebih canggih, iaitu Will.i.am 3 dengan design yang lebih moden. So kalau korang trade in penapis air lama korang boleh dapatkan Will.i.am 3 ni dengan harga bulanan serendah RM75 sahaja. And korang akan dapat servis setiap 2 bulan dan warranty sehingga 7 tahun. Jadi itulah dia perbezaan harga antara renew service dan trade in model baru. And actually ramai yang pilih untuk trade in kepada model baru sebab harga bulanan tu memang sangat mampu milik dan korang akan dapat satu penapis air model baru yang lagi canggih. Tapi still terpulang kepada pilihan masing-masing. Kalau korang rasa mana lagi berbaloi? Renew service ataupun trade in model baru? Cuba share sikit dekat komen.